Kalau emas betul-betul tembus 4,525 USD, anda rasa RM650 untuk 1 gram gap masih mahal ke? Atau harga emas dah buat lonjakan besar? Tapi persoalannya sekarang, terus terbang atau nak jatuh dulu? Harga emas baru saja membuat lonjakan yang agak besar. Sekarang ramai mula tertanya-tanya, nak beli sekarang ke atau nak tunggu harga turun dulu? Pada pandangan saya lah, untuk beberapa hari akan datang, trend emas masih cenderung untuk bullish. Kenapa? Ada 3 perkara utama yang sedang kita perhatikan. Yang pertama, US dollar semakin lemah. Biasanya apabila dolar melemah, emas mendapat sokongan kerana emas menjadi relatif lebih menarik kepada pemegang mata wang lain. Yang kedua, bond yield Amerika Syarikat semakin menurun. Apabila yield turun, kos peluang untuk memegang aset seperti emas juga menjadi lebih rendah. Ini boleh menjadi salah satu faktor sokongan kepada harga emas. Yang ketiga, pasaran masih lagi memberi perhatian kepada hala tuju kadar faedah Federal Reserve. Kalau pasar menjangkakan kadar faedah kekal rendah atau mula turun, emas biasanya mendapat perhatian yang lebih besar. Bila kita gabungkan ketiga-tiga faktor ni, US dollar, bond yield dan Federal Reserve, buat masa ni, semuanya masih boleh menjadi angin di belakang kepada emas. Sekarang, kita tengok pula beberapa paras penting mengikut pandangan Tuan Aziz Yadi. 4,500 per oz USD, ini merupakan antara paras psikologi yang penting. Kemudian, 4,525 per oz USD. Kalau emas berjaya pecah dan kekal di atas paras ni, momentum bullish berpotensi menjadi lebih kuat. Dan kalau breakout benar-benar berlaku, kawasan seterusnya yang boleh diperhatikan adalah sekitar 4,600 USD hingga 4,625 oz USD. Tapi jangan panik kalau harga turun. Ini penting. Kalau selepas kenaikan besar, emas akan turun sekejap. Jangan terus fikir trend dah rosak. Profit taking dan correction memang boleh berlaku. Malah dalam pasaran yang sedang bullish pun, harga tak akan naik lurus macam tangga. Naik, turun, naik, correction, naik semula. Itu normal. Jadi, macam mana dengan emas di account gap ni? Kalau harga emas dunia terus bergerak naik, harga emas gap juga berpotensi naik. Tapi ingat, ini hanyalah anggaran, bukan jaminan harga tau. Harga sebenar gap turut dipengaruhi oleh pergerakan USD, Alliance Malaysia dan pricing semasa public gold. Sekarang, apa yang patut kita buat? Janganlah terlalu sibuk, cuba teka je esok emas naik atau turun. Soalan yang lebih penting adalah berapa gram emas yang aku dah kumpul sebelum harga emas jauh lebih tinggi 5 hingga 10 tahun akan datang. Sebab pelabur emas yang bijak ni bukan semestinya orang yang berjaya beli pada harga paling rendah, tetapi orang yang konsisten. Buy, hold, buy more. Harga naik, teruskan kumpul ikut kemampuan. Harga turun, kalau